Aiskrim! Antara kriteria paling penting dalam MPV family yang bagus adalah banyak ruang simpanan dan juga port charging. Jom ikut aku, kita kira berapa banyak benda-benda tu. Dekat depan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, 16. Atas ni 17. Dalam ni ada 18. Dalam lagi ada 19. Dan boleh remove lagi kat holder ni 20. Untuk port charging pula ada USB-A, USB-C, 12 volt dan juga wireless charger. Aiskrim! Dekat bahagian belakang ni pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tempat nak letak barang. Dan kat sini ada 2 charging port USB-C. Selesa juga untuk orang tinggi 6 kaki ni. Kat belakang ni ada 1, 2, 3, 4 dan 2 charging port USB-C. Dengan total untuk tempat ruang simpan dan juga port charging untuk phone. Dengan harga RM268,000. Okey lah.